Puan Speaker, sebelum itu peraturan tetap. Peraturan tetap 26, kurungan 1H. Izinkan saya bacakan. Kecuali jika ada syarat lain dalam peraturan tetap ini, usul yang hendak dibawa ke dalam mesyuarat hendaklah didahulukan dengan pemberitahu kecuali usul yang tersebut di bawah. H menyatakan bahawa usul hendaklah mengantung kerja seseorang sebagai ahli. Maka berdasarkan ini, saya mengusulkan untuk mengantung batang kali sebagai ahli untuk satu tempoh yang ditetapkan oleh Puan Speaker atas alasan bahawa beliau telah mengeluarkan tuduhan yang sangat serius menyatakan bahawa bajet negeri telah meniru ataupun dia gunakan perkataan tiru bajet Kerajaan Persekutuan apabila telah diarahkan oleh Speaker untuk memberi penjelasan dan bantahan telah diberikan oleh Kampung Tunku dan ahli-ahli yang lain, tidak penjelasan telah diberikan. Saya rasa perkara itu perlu diambil berat. Itulah satu perkara yang sangat serius. Saya rasa perlulah kita mengambil satu tindakan terhadap ahli yang sebegitu. Tidak bertanggungjawab langsung. Itu sangat serius tuduhan berkenaan dengan fakta, bukan terjemahan. Ini bukan sesuatu yang boleh diterjemahkan, Puan Speaker. Jadi saya mengusulkan dan saya mohon sokongan daripada rakan-rakan saya. Terima kasih, Puan Speaker. Panamaran, selalunya usul begini dibawa oleh Jawatankuasa Hak dan Kebebasan, tetapi tidak apa. Saya rasa Dewan Negeri Selangor mengamalkan sikap terbuka. Saya rasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri nanti boleh menjawab segala penjelasan ataupun skrip ucapan batangkali tadi. Saya rasa ini, ya Panamaran. Ya, Puan Speaker, saya rasa kalau penjelasan tidak diberikan dengan serta-merta, dia bukan sahaja akan mengelirukan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, tetapi dia juga akan mengelirukan media di luar dan juga rakyat di luar. Jadi saya rasa penjelasan perlu diberikan dengan serta-merta. Kalau tidak, efek dia tidak ada. Baiklah, jadi dia telah diberikan peluang untuk memberi penjelasan tetapi beliau gagal. Ini bermaksud beliau mengakui secara tidak terus bahawa tuduhan itu adalah tidak berasas. Itu merupakan satu bohong. Jadi saya rasa tindakan serta-merta perlu diambil terhadap ahli yang berhormat sebegitu. Batangkali nak bagi penjelasan tak? Tadi kata dalam ucapan tadi kata selepas penjelasan akan jelaskan bahawa ucapan bermaksud persamaan bukan tiru. Batangkali mikrofon. Minta maaf Yang Berhormat Speaker. Mungkin dia tak ikuti saya punya ucapan dengan betul, dengan teliti ataupun kurang mahir berbahasa Malaysia. Apalah Puan? Puan Speaker, saya rasa dia buat tuduhan lagi. Batangkali. Sebenarnya Hulu Benam duduk dulu. Batangkali Panamaran sekarang membangkitkan peraturan tetap 26. Saya minta Batangkali bagi satu penjelasan je. Senang saja kata tak bermaksud untuk menuduh Menteri Besar meniru bajet Perdana Menteri. Itu saja. Speaker, saya menjelas sekejap. Tadi Puan Speaker dah Tunggu dulu pematang, duduk dulu. Batangkali minta kerajaan negeri jawab. Pematang duduk dulu. Puan Speaker, Pematang macam peguam, dia nak mewakili Batangkali beberapa kali. Kalau ini dibenarkan, saya juga ingin mohon keizinan untuk mewakili rakan-rakan saya. Batangkali. Tiru yang baik pun jadi masalah. Bukan, saya tidak buat tuduhan terhadap yang ahli-ahli yang berhormat yang lain. Bukan juga ketua pemangkang. Untuk rakyat, untuk rakyat. Ketua pemangkang. Tiru yang baik, rakyat boleh menilai. Saya boleh faham. Tapi sekarang tak berani Panamaran jangan bimbang. Nanti ketua pemangkang. Kalau tiru yang baik, rakyat boleh menilai. Bukan. Dia hanya dia. Batangkali jelaskan kepada Panamaran. Dalam 2 ayat saya dah bagi 40 minit untuk perbahasan Batangkali. Persamaanlah. Okeylah, kita tukarlah ikut Panamaran lah. Kita kata persamaan lah. Okey, terima kasih. Saya pohon dia tarik balik
perkataan tiru itu dan minta maaf kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sudahlah, orang dah cakap semua. Apa lagi ni? Saya rasa setiap ahli Dewan tiru yang baik. Jawab kepada semua pernyataan yang dinyatakan dalam Dewan ini. Okey. Jangan suka-suka hati banyak membuat sangat jahat you yang nak buat, buat, kita tak dibuat dapat di luar tak apa. masalah. Kalau nak buat di luar tak apa. Tindakan profesional, undang-undang kita boleh diambil. bahas Tapi lah. kalau dalam Dewan yang mulia ini, bahaslah. dia Bahaslah, pandang marah sudahlah. Jadi saya Berapa rasa banyak kau baik? Sudahlah. Profesional. Cakap lagi banyak lah semua dah. Saya macam membela. Ini kepala speaker. Saya yang Sudahlah. itu duduk. Sudahlah, sudahlah. Orang dah semua dah Tuan duduk lah. Speaker, saya yang bawa usul. Saya yang pembawa usul, faham tak? Saya hanya nak dengar yang lain. Profesional lah. Yang membawa usul Berjiwa itu. besar. Berjiwa besar. Semenye, tolong duduk. Sila hormati Sungai Tawar, Dewan yang tolong mulia duduk. ini dan juga Speaker tadi dah Perdana. nyatakan dah. Saya pembawa usul. Teru dah nyatakan Semua diam. adalah persamaan. Sungai Apa lagi? Tawar, saya kata semua diam. Saya hanya nak dengar pematang dengan pandamaran. Pematang, bangun sekali. Pematang, maaf, Batang Kali. Pematang tolong duduk. Batang Kali. Batang Kali, jelaskan sekali lagi apa maksud ditiru tadi. Senang saja. Datuk cakap dah tadi tak dengar juga. Allahu Akbar. Tak faham. Ini yang susah ni. Tuan Speaker, saya rasa kita jelas lihat sikap Batang Kali dan itulah saya bawa usul itu. Saya Pandamaran Saya duduk dulu. belum habis. saya mohon Dia isu cakap itu dia- diteruskan. Pandamaran duduk dulu. Sabarlah ya Muhammad. Ya Muhammad Speaker, mereka tak sabar. Batang Kali, cakap cepatlah 2 ayat saja, tak susah. Saya dah cakap 1 ayat je tadi. Tak banyak ayat pun. Persamaan. Dan saya tidak mengatakan tak tarik apa-apa. Terima ajalah benda tu. Sebagai Pergilah cek dengan kamus. perkataan Tiru yang- dengan bersamaan sama maksud ke? sebagai perkataan Itu boleh yang diterima. adil. bersangka jahat. Speaker dalam Dewan Negeri ini bukan macam speaker dalam parlimen. Dia boleh suka-suka dimainkan oleh Barisan Nasional. Speaker sini profesional. Orang nak jadi speaker kan? Tuduhan. Mana barang Tak boleh, you tak boleh. Speaker kita nak pakai balik artikel yang dia cakap you tadi tu. tak boleh tadi. Satu Speaker tuduhan yang dia dan Mana membuat melampau. tuduhan. Itu sudah satu tuduhan yang melampau. Kita minta dia tarik balik yang amat Ahli-ahli Dewan Negeri Selangor, Pembangkang. ahli-ahli yang Tadi- berhormat tadi semua, Batang payah Kali dah- jaras, tolong duduk. Saya nak Duduk ah. Saya nak ingatkan ahli-ahli yang berhormat semua, kita ada siaran langsung. Ramai pengundi di luar sedang mengikuti perbahasan bajet hari ini, pagi ini. Baiklah, Batang Kali telah menjelaskan bahawa beliau tidak berniat untuk mengatakan bahawa Menteri Besar meniru bajet Perdana Menteri. Batang Kali telah menjelaskan bahawa bajet ada persamaan. Kita semua setuju? Okey, sekinchan.